jadi pemain bola. Dapat kawan-kawan baru, dapat skill-skill yang baru. Camp ni bagus, dimulakan daripada akar umbi lah. Daripada kecil kita bawa dia untuk mereka menjadi seorang pemain profesional lah. Saya sokong daripada belakang, apa pun jua minat dia, saya sokong. Kalau dia minat dulu lah, memang saya sokong 100%. Kalau nak bersukan ni simple je. Always start dengan diri sendiri dulu, baru cari kawan and baru boleh cari inisiatif macam ni lah. Contohnya macam BSN hari ni fokus untuk grassroots. Kalau ada anak-anak ataupun adik-adik ke bolehlah hantar. Try to cari. Nombor satu disiplin. Disiplin macam mana kita nak jadikan diri kita ni lebih produktif. Kalau kita buat sebagai macam sekadar alah sukan ni tak apalah, nanti kita skip lah, kita buat lusa lah, kita buat ulat ke hari yang sebagainya, kita akan postpone benda. So bila ada program macam ni, especially on weekend, waktu pagi, budak-budak pun fresh. In fact sebenarnya budak lagi semangat nak bangun pagi pergi program macam ni daripada pergi sekolah. Sebenarnya itu adalah satu fakta. So saya secara personal, saya happy bila ada program daripada BSN Care. Ini adalah masa untuk kenal apa itu bola sepak, enjoy dengan kawan-kawan, menang kalah itu belakang cerita. Tetapi benda yang pertama, basic yang pertama yang you all nak belajar adalah usia-usia seperti ini. Passing, dribbling, scoring. Jadi teruskan minat anda dalam bola sepak. Kalau nak jadi pemain bola sepak yang berjaya, kena ada disiplin. Dan yang paling penting kena ada teamwork as a team yang baik.